Botol. Bawa pergi masjid pun boleh ni. Ambil lah. La 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 la. Jom ayah, kita pergi kat masjid jap. Selamat datang ke Masjid An-Nasriyah. Bukan sekadar rumah ibadah. Inilah laman damai jiwa untuk kita semua. La 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 la. Wah, cantiknya masjid ni. Ada pusat pengumpulan plastik sekali guna. Cantik kan tempat wuduk ni? Lepas kita ambil wuduk, kita boleh masuk ke dalam masjid untuk solat. Masjid An-Nasriyah memiliki ruang solat yang sangat luas. Seni binanya sangat cantik dan kita boleh solat dengan selesa di sini. Bilik kuliah muslimat juga disediakan untuk disewa. Tak cukup dengan itu, lihatlah kebun hidroponik yang menghijau indah. Hasilnya segar menyegarkan hati dan mata. Unik kan? Ada hotel kucing. Tempat si bulus dijaga dengan penuh kasih sayang. Hotel kucing ini mempunyai 10 bilik. Kadar sewanya RM10 sahaja untuk satu malam. Untuk tetamu dari jauh, homestay tersedia penuh selesa. Lebih istimewa, ada kelas komputer untuk anak yatim, ilmu teknologi untuk masa depan mereka. Banyak kemudahan disediakan untuk AJK masjid ini menjalankan tugas mulia mereka. Wah, selesanya. Oh, inilah bilik azan dan bilik imam. Segala perancangan dan aktiviti bermula dari sini. Wah, selesanya. Nak duduklah. Wah, tempat apa ni? Cantik betul tempat ambil wuduk. Rasa macam berada di tepi sungai. Rasanya begitu dekat dengan alam semula jadi. Lengkap juga dengan bilik pengurusan jenazah dan berjenazah. Urusan fardu kifayah dipermudahkan bersama. Pantry yang lengkap ini digunakan oleh AJK Masjid untuk penyediaan makanan ketika program masjid dijalankan. Selain menjimatkan kos, ia dapat mengeratkan silaturahim. Ini pula tempat wuduk bagi kaum muslimat. Ia direka dengan cukup istimewa untuk keselesaan dan menjamin aurat dijaga rapi. Tidak ketinggalan juga, kemudahan OKU menjadi keutamaan di sini. Tangga ni nak ke mana? Tingkat atas. Masjid An-Nasriyah ada 2 tingkat. Ruang solat muslimat di tingkat 1 sungguh indah dan selesa. Banyak program santai ilmu dan program dakwah dijalankan di masjid ini. Sepanjang program ini, hadirin akan disajikan dengan slot ceramah santai ilmu, demonstrasi daripada pempamer serta pelbagai aktiviti jualan dengan harga berpatutan. Mari kita teruskan langkah kecil kita menjaga masjid, menjaga bumi. Indah, lengkap, menyatukan hati. Dari mimbar ke hati. Inilah Masjid An-Nasriyah, laman damai jiwa untuk kita semua.